Kadang-kadang orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita percaya ni boleh jadi orang yang paling menakutkan. Dalam video kali ni, Nina nak cerita satu kes pembunuhan yang tragis melibatkan seorang suami yang klaim dia langsung tak sedar apa yang dia dah buat. Betul ke dia ni sleepwalking atau semua tu hanya lakonan semata-mata? Ini bukan cerita rekaan, ini kisah benar dan korang akan tentukan sendiri siapa sebenarnya Scott Flatter ni. Masa tu 16 Januari 1997 dekat Phoenix, Arizona, tepat pada pukul 10 malam, Greg Kunz dengan isteri dia baru je habis makan malam dan diorang ni tengah baring dekat atas katil. Tapi masa diorang ni dah baring, tiba-tiba diorang terdengar bunyi pelik dekat luar rumah. Macam ada orang yang menjerit, meracau dan juga menangis. Jadi Greg pun rasa macam ada benda yang tak kenalah tengah jadi dekat luar rumah dia. Jadi dia pun keluar tengok dan jenguk melalui pagar rumah. Masa tu dia nampak ada seorang perempuan terbaring dekat taman belakang rumah jiran dia. Disebabkan suasana gelap, jadi Greg ni tak dapat camlah siapa perempuan tu. Dia ingat mungkin ada orang yang tengah mabuk kot, terus tumbang dekat situ. Tengah-tengah dalam kabut tu kan, satu-satunya orang yang keluar dari rumah tu adalah jiran dia sendiri, Scott. Masa tu barulah Greg ni perasan, perempuan yang terbaring tu rupa-rupanya isteri Scott sendiri. Lepas tu Scott ni pun pergi dekat isteri dia, peluk dan angkat perempuan tu. Tapi tiba-tiba dia campak isteri dia ke dalam kolam renang. Greg yang tengah tengok dari pagar tu, dia ingatkan Scott ni cuba nak sedarkan isteri dia yang tengah pengsan. Tapi tak lama lepas tu, Greg nampak sesuatu yang langsung dia tak jangka. Scott bukan sedarkan isteri dia, tapi dia pegang leher isteri dia dengan kuat-kuat dan lemaskan dia dalam kolam tu. Masa tu Greg ni betul-betul terkejut. Terus dia capai telefon, dia call 911, dia cerita semua dekat pihak polis. Beberapa minit kemudian lepas tu, polis pun sampai. Bila diorang sampai, diorang nampak mayat isteri Scott ni dah terapung dalam kolam renang, dah tak bernyawa. Polis pun masuklah ke dalam rumah tu dan masa diorang tengah naik tangga nak ke tingkat 1 ni, Scott pula tengah turun tangga dengan baju yang elok, kemas, macam tak ada apa-apa yang jadi. Bila dia nampak polis, dia siap tanya lagi, kenapa korang ada dekat sini? Ada apa ni? Macam langsung tak tahu apa-apa yang tengah terjadi dekat rumah dia sendiri tengah-tengah malam tu. Tapi polis ni tak tunggu lama, diorang terus tahan dia, siap acu pistol dan gari dia dekat situ juga. Jadi Nina akan cerita pula kehidupan awal dan perkahwinan dia. Scott ni asalnya tinggal dengan mak dia dan adik perempuan dia dekat Chicago. Dia ni jenis lembut orangnya dan tak suka gaduh dengan sesiapa. Dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang pelajar yang bagus. Masa sekolah menengah dulu, dia telah kenal dengan seorang gadis bernama Yarmila. First time dia nampak Yarmila ni, terus dia suka. Jadi dia pun ajaklah Yarmila ni keluar dating. Nasib baiklah Yarmila ni pun suka dekat dia, so dia pun terus setuju. Itulah satu-satunya dating dalam hidup Scott, sebab dari situlah cinta diorang ni mula berputik. Umur baru 20 tahun, dua dah kahwin dan mula bina hidup sama-sama. Scott pula masa tu telah bekerja sebagai seorang jurutera produk dekat syarikat Motorola. Dia ni jenis yang rajin bekerja tau, sebab itulah dia berjaya dalam kerjaya. Yarmila pula bekerja sebagai cikgu sekolah dan hidup diorang masa tu memang bahagialah. Lepas beberapa tahun, dalam tahun 1981, diorang pun telah dikurniakan anak perempuan yang bernama Megan. Lepas 3 tahun kemudian, lahir pula anak lelaki bernama Michael. So untuk jaga anak-anak ni, Yarmila telah berhenti kerja. Scott pula naik pangkat jadi pengurus produk dan masa tu dia telah buat keputusan untuk pindah dari Chicago ni ke Phoenix, Arizona. Phoenix ni adalah sebuah bandar yang tenang, kadar jenayah pun rendah sampai polis pun jarang nak ronda. Lepas pindah ke sana, Scott ni bukan je fokus dekat kerja dia, tapi sebab dia juga kuat berpegang kepada agama Kristian, dia mula buat seminar agama Kristian pada awal pagi. Lepas dah habis seminar bersama, dia akan hantar anak perempuan dia ke sekolah. Lepas tu dia akan terus pergi kerja. Balik kerja pula, dia akan makan bersama-sama dengan keluarga dia. Walaupun hari-hari dia tu memang sibuk gila, dia tak pernah ada masalah dengan Yarmila. Hidup diorang memang bahagia sehinggalah hari kejadian tu berlaku. Malam sebelum kejadian tu pada 16 Januari 1997, hari tu nampak hari biasa je untuk keluarga Scott. Macam biasa, Scott ni balik kerja dan makan malam bersama-sama dengan isteri dan anak-anak dia. So lepas dah makan, Michael dengan Megan ni pun masuk tidur. Masa Scott nak berjalan masuk tidur tu, tiba-tiba Yarmila cakap macam ni dekat dia, "Saya rasa penapis dekat kolam renang kita tu dah rosak lah Scott. Air dia dah jadi hijau. Tolong tukar ya Scott." Masa Yarmila cakap macam tu, jam baru pukul 9 malam. Scott pun keluarlah ke belakang rumah untuk tukar penapis kolam renang. Dia pun cubalah baiki guna segala jenis alat yang dia ada, hampir setengah jam, tapi tetap tak berjaya juga. So dia jadi sangat penat dan give up, dan dalam masa yang sama, si Yarmila ni pun dah tertidur dekat ruang tamu. Lepas tu Scott ni pun kejutlah isteri dia dan cakap, "Sorry sayang, saya tak sempat nak repair malam ni, esok saya tukar, okey?" Lepas tu dia pun cium Yarmila dan terus masuk tidur. Dan dari sinilah bermula kejadian ngeri yang Nina cerita pada awal tadi.
So kita berbalik kepada penangkapan Scott tadi. Lepas polis dah tahan dia, diorang terus pergi periksa dekat kolam renang tu. Salah seorang polis yang ada dekat situ cakap, masa kami tarik keluar mayat Yamila tu keluar dari kolam, rupa tempat kejadian tu macam kena serang dengan jeruk. Air kolam terus jadi merah, penuh dengan darah. Bila diorang angkat Yamila keluar dari kolam, diorang periksa nadi, tapi langsung tak ada. Paramedik pun datang dan telah mengesahkan yang Yamila ni dah pun meninggal dunia. Lepas tu polis pun masuklah ke dalam rumah dia untuk tengok kalau ada orang lain dekat dalam rumah tu. Masa tu diorang nampak yang anak-anak Scott ni tengah tidur, langsung tak tahu apa yang terjadi. Nasib baiklah budak tu tak cedera dan selamat. So polis pun kejutkan diorang dan cakap yang ibu bapa kamu ada bergaduh besar tadi. Jadi masa tu mak kamu meninggal dunia secara tak dijangka. Scott pula dibawa ke balai polis dengan kereta peronda. Sepanjang perjalanan tu kan, Scott macam orang confused. Dia buat muka macam dia tak tahu langsung apa yang dah jadi. Masa polis tengah berbincang pasal kes bunuh tu kan, barulah Scott ni macam terkejut dah sedar yang isteri dia Yamila tu dah mati. Bila dia dengar berita tu, dia macam tak percaya langsung. Dalam masa yang sama, polis pun mulalah soal siasat dia. Diorang tanya Scott, kenapa awak bunuh isteri awak? Biasanya kalau orang yang tak bersalah, dia akan cakap dah, saya tak buat, awak tangkap orang yang salah. Tapi Scott langsung tak kata macam tu. Dia cuma ulang-ulang cakap, saya tak ingat apa-apa. Lepas tu polis nampak tangan Scott ni berbalut, jadi diorang pun tanya kenapa. Tapi sekali lagi Scott ni kata saya tak ingat apa-apa. Lepas tu polis ni perasan ada kesan darah dekat belakang telinga dia. Bila tanya, Scott pegang telinga dia sendiri dan kata yang dia pun tak tahu pasal tu. Walaupun ada darah dekat telinga dan leher dia, yang peliknya tu kan, tak ada setitik darah pun dekat baju ataupun seluar dia. So polis ni pun dia jadi confused, macam mana boleh jadi macam tu. Lepas tu Scott ni pun tanyalah polis, betul ke yang saya ni dah bunuh isteri saya? Polis pun cakap, ya, isteri awak dah mati dan hanya awak seorang je yang buat semua ni. Scott pun kata, tak mungkin, korang mesti tipu kan? Polis pun balas balik, kami ada saksi mata. Dan masa itulah diorang beritahu yang jiran dia sendiri, Greg, nampak semua tu berlaku. Scott jadi serabut sebab dia kenal Greg ni adalah orang yang dipercayai dan Greg tak akan menipu. Scott pun telah dituduh membunuh isteri dia dengan sengaja. 2 tahun selepas tu, kes pun dibawa ke mahkamah. Masa perbicaraan dia ni bermula, pendakwa yang mengetuai kes ni adalah Juan Martinez, dan dia ni adalah seorang yang memang terkenal lah sebagai seorang pendakwa yang hebat. Hampir semua kes dia akan menang. So dalam hujah dia dekat mahkamah tu kan, Martinez ni kata Scott memang dah rancang pembunuhan ni lama dah, dan bukan tu je, ada saksi mata yang nampak semuanya. Lepas tu dia pun panggil lah jiran Scott tadi yang Greg tu untuk beri keterangan pula. So apa yang Greg ni kata, malam tu saya dengar bunyi macam ada orang menangis dekat luar rumah saya. Jadi saya pun keluarlah dan saya nampak lampu rumah Scott ni menyala dan tertutup berkali-kali. So melalui tingkap, saya nampak yang Scott ni berjalan dan balik ke bilik tidur dia. Lepas tu dia turun ke dapur dan pakai sesuatu. Masa tu saya berperasan yang dia tengah pakai sarung tangan. Lepas tu dia tarik Yamila dan tolak masuk ke dalam kolam. Dan saya nampak sendiri dia tekan kepala Yamila ni dalam air sampai lemas. Itu je yang saya nampak, yang sebelum tu saya tak tahu. Lepas tu pendakwa ni pun panggil pula pakar forensik yang buat bedah siasat ke atas Yamila. Berdasarkan laporan bedah siasat ni, Yamila telah ditikam sebanyak 44 kali di seluruh badan dengan kejam. Lepas tu peguam Scott ni pun cakap, Scott dengan Yamila ni adalah pasangan bahagia, tak pernah ada masalah rumah tangga. Scott pun memang tak ada rekod jenayah langsung. Jadi kenapa dia nak buat macam ni? Dia tak buat. Mesti ada sesuatu yang terjadi dan orang lain yang sebenarnya buat. Lepas tu diorang pun panggil lah anak-anak Scott, Megan dengan Michael ni, untuk naik ke kandang saksi. Apa yang kedua-dua anak dia cakap, masa kejadian tu kami tengah tidur, jadi kami tak tahu apa-apa. Tapi ayah kami ni orang yang baik, dia jaga keluarga kami dengan baik. Selama ni mak dan ayah kami tak pernah bergaduh pun. Kami yakin yang ayah kami tak buat pun semua ni. So dalam situasi ni, mak dan adik perempuan Scott pun kongsi satu benda yang pelik, buat semua orang macam terdiam. Diorang percaya yang Scott tak buat benda tu secara sedar. Mak dia kata sejak kecil lagi Scott ni memang ada masalah berjalan dalam tidur. Masa dia sekolah dulu, lepas tidur dia akan bangun tengah malam, pakai baju seragam sekolah, siap bawa beg dan berdiri dekat pintu macam orang nak pergi sekolah. Bila kami tanya dia esok tu kan, dia langsung tak ingat apa-apa. Pernah jugalah masa dia berusia 15 tahun, dia berjalan dalam tidur tak pakai baju langsung. Bila ditanya esoknya, dia masih tak ingat langsung. Kemudian adik Scott pun cerita, time tu umur Scott ni berusia 20 tahun, 2 bulan lagi dia nak kahwin. Satu hari tu saya tengah baring tengok TV dekat ruang tamu, tiba-tiba saya nampak Scott ni tengah berjalan ke arah pintu belakang. Saya pun terus bangun, tutup pintu belakang nak halang dia, tapi dia tolak saya macam tak ada apa-apa. Esoknya bila saya tanya dia pasal benda tu, dia langsung tak ingat apa-apa pun. So saya rasa benda yang sama mungkin jadi juga pada malam kejadian tu. Jadi masa Scott ni dekat dalam penjara, banduan lain pun mula perasan yang perangai dia memang pelik. Sebab itulah pihak penjara hantar dia pergi hospital dan letak dia di bawah kamera
kamera pengawasan selama 4 hari. Diorang pakar tidur pun datanglah untuk pantau dan kaji Scott masa dia tidur. So hakim pun tanyalah pakar tidur tadi tu kan, okey, berdasarkan pemerhatian korang, Scott ni memang ada masalah sleepwalking ke tak? Diorang cakap, ya, berdasarkan tingkah laku dia memang nampaklah dia ada tabiat berjalan masa tidur. Lepas tu bandar-bandar yang duduk sekali dengan Scott tu pun dipanggil naik jadi saksi. Diorang cerita, satu malam tu kami semua tengah tidur, tiba-tiba kami dengar bunyi pelik. Bila bangun, kami nampak Scott ni tengah goncang pintu besi kuat gila. Kami pun tanyalah, kau ni kenapa? Tapi dia diam je, tak layan langsung. So kata pakar tidur, sleepwalking ni boleh berlaku kalau orang tu stres gila, penat sangat ataupun tengah tertekan. Dan masa tengah sleepwalk ni, badan diorang akan jadi lebih kuat dari biasa. Kalau ada orang halang ataupun kacau dia masa tu, dia akan anggap macam dia tengah kena serang. So dia akan bertindak balas secara ganas. Lagi satu, orang yang tengah tidur berjalan ni kan, dia tak sedar tahu apa yang dia dah buat. Dia tak tahu siapa yang dia serang, dan bila dia bangun esok tu memang zero memory. Dan kadang-kadang kalau ada benda yang tak sempat dibuat sebelum tidur kan, dia akan cuba siapkan masa dia tengah sleepwalking. Diorang siap bandingkan dengan satu kes dekat Kanada, yang mana satu lelaki tu yang bernama Kenneth ni pernah bunuh mak mertua dia masa dia tengah sleepwalking. Siap serang satu family dia sekali. Jadi benda macam tu memang boleh terjadi lah. Ni teori pasal malam kejadian pula. Scott mungkin tengah stres satu hari tu, lepas tu cuba baiki filter kolam tapi tak jadi. So dia tidur dalam keadaan yang penat gila. Masa tu lah sleepwalking dia ni jadi aktif. Dia mungkin bangun, ambil barang dan nak baiki filter tu dan jalan ke arah kolam. Yarmila, isteri dia, masa tu tengah tidur dekat ruang tamu. Mungkin dia terjagalah sebab dengar bunyi bising bila dia cuba halang Scott, dan dia telah serang isteri dia dengan menggunakan apa yang dia bawa tu. Sebab itulah Yarmila boleh mati pada malam tu. Tapi tiba-tiba kes ni boleh jadi terbalik. Time ni ramai orang dah rasa yang kes ni macam memihak kepada Scott tau. Tapi pendakwa datang dengan satu pusingan yang orang kata apa, memang plot twist gila. Ada bukti baru dari tempat kejadian dan bukti yang paling penting. So pendakwa ni telah panggil polis yang siasat rumah Scott. Polis tu cakap dekat dalam rumah dia tak ada apa sangat. Tapi bila kami pergi check dekat garaj, itu yang kami jumpa benda pelik. Dekat bonet kereta dia ada satu baju t-shirt yang tersepit. Bila diorang buka bonet, jumpa lagi satu beg plastik sampah, dan dalam tu ada bekas Tupperware. Bila diorang buka Tupperware tu, ada baju dan seluar yang penuh dengan darah, dan sekali dengan tu juga ada pisau berdarah. Sekarang pendakwa ni pula bawa masuk seorang lagi pakar. Hakim tanya, Scott ni betul-betul sleepwalker ke? Pakar baru ni pun cakap, kalau ikut perangai dia, saya tak nampak langsung tanda-tanda yang dia ni ada masalah sleepwalking. Dan apa yang pakar baru ni cakap memang, orang kata apa, memang gila lah. So ini apa yang pakar tu kata. Kalau masa mula-mula tu Scott tengah sleepwalking dan Yarmila ganggu dia, mungkin betul dia boleh serang sebab terkejut. Tapi lepas tu Yarmila ni mungkin dah tak sedarkan diri, tapi Scott ni telah tarik dia dan lemaskan dia dalam kolam. Jiran dia Greg nampak semua tu. Orang yang sleepwalking ni, dia tak akan pergi bunuh orang yang tak ganggu dia. Dia hanya akan serang kalau kena kacau je. Lagi satu, Scott telah tukar baju dia 2 kali. Dia simpan baju yang berdarah tadi tu dalam bekas elok-elok, dan masa dia bunuh tu, dia pakai sarung tangan. Orang sleepwalking ni, dia takkan buat benda macam ni. Dia cuba nak sembunyikan bukti, dan ini nampak sangat memang dia rancang semua ni. So statement daripada pakar tidur yang baru ni kan membuatkan semua orang macam terkejut lah. Betul juga apa yang dikata tu. Semua bukti dah lengkap, saksi, senjata, lokasi, semua ada. Tapi satu je yang belum jelas, kenapa Scott bunuh isteri dia. Pendakwa ni jumpa nota dari sekretari yang sembang dengan Scott masa dia dalam penjara. Dalam nota tu, Scott ada sebut tentang satu benda. Dia kata dosa yang tak boleh dimaafkan. So pendakwa ni pun buatlah kesimpulan. Dia kata, saya rasa Yarmila ni mungkin curang. Scott tahu pasal tu dan dia anggap itu sebagai satu dosa yang tak boleh dimaafkan. Sebab itulah dibunuh isteri dia. Tapi Scott terus sangkal dan dia kata itu semua fitnah. Saya kenal isteri saya bunuh dia tak sengaja dan saya tak boleh maafkan diri saya. Itu maksud saya. Juri pun dah mula pening. Seminggu lepas tu, masuk je pada hari terakhir perbicaraan, 52 saksi telah dipanggil, 180 bukti dah tunjuk. Hakim pun tanyalah juri, so apa keputusan dia? Dari 12 orang juri, 8 orang kata Scott ni bersalah dan 4 lagi sokong dia. Scott pun telah diberi peluang untuk bagi kenyataan dia yang terakhir. Dia cakap yang isteri saya adalah sekali-kalinya, dia kawan baik saya, hidup kami bahagia, tak ada masalah langsung. Saya tak pernah sengaja nak bunuh dia. Saya tak ingat langsung apa yang terjadi pada malam tu. So lepas dia cakap macam tu kan, ada beberapa jurilah yang dulu kata dia bersalah,
mula rasa goyah. Tapi untuk elakkan kekeliruan, hakim pun bagi peluang dekat juri untuk tengok balik semua bukti fizikal yang diorang ni ada. Lepas dah tengok apa semua pun bagi keputusan akhir, Scott memang rancang dan bunuh Yarmila. Tapi pada masa tu belum sebut lagi pasal hukuman mati lagi. 6 bulan lepas tu ada mini perbicaraan untuk tentukan sama ada kena hukuman mati ke tak. Kawan-kawan, keluarga dan geng-geng gereja Scott ni pun semuanya datang dan bagi keterangan. Diorang pun cakap yang Scott ni memang baik, rajin dan jadi contoh kepada orang lain. So diorang pun rayulah jangan bagi kat dia hukuman mati. Tapi pendakwa raya ni kata pula, Yarmila dah derita teruk sebelum mati. Dia patut dapat keadilan. Scott patut dihukum setimpal. Akhirnya hakim pun buatlah keputusan yang Scott ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol, bukan hukuman mati. So ya guys, dan itulah kisah penuh tentang Scott dan misteri sleepwalking yang menggemparkan. Kadang-kadang manusia ni kan, kita nampak macam sempurna di luar, tapi dalam diam ada satu sisi gelap yang kita sendiri tak boleh nak sangka. So, apa pendapat korang pula? Korang rasa Scott ni memang betul-betul sleepwalking atau itu semua cuma alasan nak lepas daripada hukuman? Komen dekat bawah, Nina nak baca pendapat korang macam mana. Jadi kalau korang suka dengan gaya penceritaan macam ni, jangan lupa untuk tekan like, komen dan subscribe sebab ada banyak lagi kisah benar yang Nina akan bongkar lepas ni. Kisah yang bukan je seram tapi juga buat kita fikir panjang. Terima kasih sebab sudi tengok video sampai habis. Saya Nina Story. Akan jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum dan jaga diri korang baik-baik.